Pagi ni suci jam 18. Hai, Assalamualaikum semua. Jadi, seperti yang awak semua tahu, yang saya nak pergi ke Cameron Highland bersama rakan guru Gen Z saya, Yusri dan juga Cikgu Fadlan. Cikgu Yusri dan Cikgu Fadlan. Hari ini hari pertama, kami gerak pukul 4 malam ni. Tapi sekarang dah pukul 4 petang. Jadi, aku tak packing apa-apa lagi. Jadi, kita nak packing barang. Ini ialah beg yang saya baru beli dekat shop. Kalau awak perlukan beg, beg kuning, saya letak link dalam beg kuning saya. Beg ni sangat bestnya sebab dia ada banyak kompartmen. Tengok. Kalau tengok kat sini, dia ada satu. Kita boleh letak kasut dekat bawah dia. Saya tertarik sebab saya suka bawa kasut banyak. Kalau kita pergi jalan, saya mesti ada 2 kasut. Jadi, beg ni best lah. Saya boleh letak. Kalau untuk percutian yang macam saya nak pergi ke Cameron Highland kan, 3 hari 2 malam, sesuai pakai beg ni sebab dia boleh besarkan banyak. Jadi, kita akan cuba berapa banyak baju yang dia boleh masuk. Okay. Saya sedang cuba. Saya sedang lipat baju ni. Jejak 18. Sarung turtleneck gaya paling kemas. Bukan dekat Namsan, bukan kat Myeongdong, tapi kita dalam van naik ke gunung. Kabus tebal tutup cermin tingkap. Hirup udara segar, nafas pun terungkap. Jadi ini yang dah siap, yang dah disedut. Kalau kau tengok, kalau kau buat luggage, sangat sesuai lah untuk kita jimatkan ruang yang ada. Okay, macam aku backpack ni, aku rasa macam tak sesuai pun ada. Tapi kita try masuk lah, muat tak? Awak semua tengok. Muat, okay? Sebab kalau kita dah bawa baju je, memang muat. Muat lah masuk dalam beg ni. Uish, mantap. Tengok Yo, sampai juga. Sekarang pukul... Ini Cikgu Fadlan. Pukul apa? 11.45 baru sampai. Ini Cikgu Yusri. Pakai baju batik tau. Semak. Untuk datang rumah kau je man. 11.45 guys, dia datang. Lepas tu dia nak drive lagi pukul 4. Boleh ke kau drive? Easy lah. Pergi dengan ulang alik kot. Tomorrow. Okay, selamat pagi. Cik. Morning. Ondo. Sekarang ni pukul 4.11. Baru nak gerak pergi Cameron. Siapa pemandu kita ni? Yusri Iman. Yusri Aiman. Ya. Atas tiga ada benda hitam kacau aku tadi. Siapa? Okey. Dia himpak aku. Hitam ke coklat? Ha? Warna hitam ke coklat? Lembaga. Lembaga hitam. Dalam tu ada 2 lembaga. Kepala aku berat. Ready. Tak tahu apa. Mandi kau pagi kau apa ni? Kau tak stres ke? Tak. Mesti tahu kena kat awal mana? Kalau pergi sekolah. Oh, kalau lift. Oh. Okay, sekarang pukul 6.13. Kita dekat mana? Dekat R&R Tapah. Sekarang apalah bunyi? Kita dekat R&R Tapah. Sekarang kami nak berhenti solat subuh sekejap. Kemudian kita nak pergi mana?
Kita nak pergi Brother. beli 2 hours later. Okay, sekarang kita sudah sampai di mana? Island. Korang masih ikut tentatif ke ni? Sekarang pukul 8.36. 36 minit lambat. Okay, hai semua. Sekarang ni pukul 9. Sekarang ni pukul 9.13. Kami sedang tunggu makanan sampai. Dah order dah. Sangat lapar. Sebenarnya sangat penat dan juga sangat lapar. Tapi yang paling penat diorang berdua lah. Saya tak penat sangat pun sebab saya dah puas tidur di belakang. Jalan dia macam ni. Aku dah pening. Sorry, aku nak pingsan lu. Terima kasih kepada Gen Z sekarang. Gen Z sekarang ni sangat bagus. Okey, kita ada ni apa nama dia? Scone. Ini ialah pink cake strawberry, bika kari dan juga Yusri order nasi lemak berries strawberry. Dan kami minum teh TO panas dan semestinya TO strawberry. TO strawberry. Okay, bon appetit. Kami sedang dalam perjalanan nak pergi ke ladang teh. Semua Semangat. semua barai. Mana kamu Dah makan habis RM90. Dah bagai lagi. Sekarang kita berada di mana, Fadlan? Ladang teh Boh. Boh saja. Lipton ada? Tak ada. Okay, kita akan ambil gambar dekat sana. A few moments later. Kita ambil gambar. Okay. Kita sedang setting untuk ambil gambar. Jom, kita buat video dulu. Video yang sama. Korang dari sini, pergi situ. Lepas nanti aku masuk. Kau masuk lah. Tapi kita dalam ban 1, 2, 3. 1, 2. tutup cermin 1, tingkap 2. Hirup udara segar, nafas 1, 2. pun terungkap. Okay. Tengok luar sana, hijau daun teh, rasa macam dalam drama debat. Lupakan sekejap hirup pikuk kota. Kita bertiga cari ketenangan jiwa. Kencana, lepaskan semua bebanan. Sebab hari ini kita punya. Di Cameron Highland rasa macam katso. Strawberry merah manis menyapa kalbu. Jalan berdua, silap kita bertiga. Di celah kabus cipta memori indah. Aku risau lah. Mari sini. Dia tinggikan. Gambar ni kau ada 3 ke? Ada 2 jenis ke? Banyak ke? Tak ada lagi. Itulah tu. Ini ialah strawberry tart. Maaf semua, dia tak ingat harga. Oh, ni sedap. Itu paling sedap. Ni rasa TO ke? Yang ini ialah Boh strawberry raspberry tea cheese
Skone nama. Skone. Skone. Agak tu bahasa aku. Okey, bawang peti. Skone. Apa? Skone. Skone. Makanlah. Kita nak rasa mana dulu? Saya rasa kek. Sedap weh. Belum makan lagi. Makan dulu. Okey. Belum makan lagi. Ini apa tu? Berapa per 10? Aku tak ngerti dua kaya ni. Kata cikgu. Jangan itu. Jangan mention pekerjaan. Allah tak keluar. Tak estetik betul lah. Ya, ini lidah chef. Lidah chef. Ada sini minggu pertama pada tersingkir. Sedap. Boleh makan tapi yang tadi lagi sedap ah. Oh, yang dekat Jam kan? Jam ni KHM lagi sedap. Jam ni lagi sedap. Lagi jahat lah. Lagi crunchy. Okay. Sekarang saya dalam kedai jual teh warna putih. Lomba mengatakan. Ya, mas. Aku rasa ya. Sekejap, bau. Ni bau. Bos. Ya. Ini teh dia macam mana ni? Dia ni warna dia. Yang ni bukanlah dia light. Light. Yang ni boleh buat TO boleh, TO ais boleh. ini yang jual dekat sana kan? Teo Ais. Ya TO ais. Rasa dia macam mana? Rasa Teo Ais kan? Itu biasa lah. Itu biasa lah. Okey, yang tu lah pokoknya. Tak ada masak-masak mas? Tak. Tak ada. Okey. Kalau banyak-banyak ni mana yang paling saja? Yang you suka? Kita punya saja tu yang dalam pin dia. Dalam pin? Yang mahal. Tu dia mahal lagi. Kita cuma dia. Strawberry, kurmai. Kalau sebelah sana dia leci, passion fruit. Okey. Rumah tu ke Romanian? Karomini. Caramanian. Ni yang jual kat sana. Kerami. Itu ke rumah lah. Kasi RM8.80 je lah. Satu. Macam. Abang pergi Camera on, lights low, let it roll, let it go, yeah. Camera on, lights low, let it roll, let it go. Langkah kecil di lorong kota, cerita simple kepala penuh idea. Tak perlu skrip, tak perlu drama, hidup ni rencam biar kamera rasa. Kopi sejuk malam panjang, ketawa kuat walaupun jarang. Ini kisah orang biasa, tapi mimpi dia luar biasa. Tak semua cantik, tak semua kemas, tapi real talk ini aku punya kelas. Angkat kamera, tekan record, unido kenyang natap yeah go on. Let it play, let it run, this my vibe, this my zone. Kau balikkan kaki aku. Okey, aku punya dah habis. Ambil lagi ni. Poket aku ada lagi. Foto ah. Tak ada bunyi tu. Bunyi burung. Sorry. Terlalu. Cerita kecil jadi kenangan. Ada jatuh, ada bangun, tapi senyum tetap ditayang. Tak semua faham perjalanan,
Tapi tak apa, aku teruskan. From zero sampai hari ini, step by step still chasing dreams. Tak perlu filter, tak perlu fake. Apa yang ada, that's what I take. Sooner the dog, got you got. We move together, oh didengar. Let it play, let it run, it's my vibe, it's my zone. Tak perlu jadi sempurna. Just be real, just have fun. We don't stop, we don't slow. Every moment let it show. Rincam hidup warna semua. This is us, this is home. Jika misungkan this moment. Okay, Alhamdulillah kami sudah sampai. Alhamdulillah sudah sampai homestay. Airbnb. Sudah sampai. 2 hari kami total damage 200 lebih. Okay, jom kita tengok Airbnb tu macam mana guys. Tengok bed aku. Bukan. Oh, Ambil barang. Swimming pool. Wah. Assalamualaikum. Oops. Gitu. Ni je. Hai, Assalamualaikum semua. Selamat petang. Jadi sekarang jam saya menunjukkan pukul 5.48. Kami nak pergi ke Steamboat. Steamboat yang viral, Highland Steamboat Cheese and Grill. Okay, jadi kita tengok adakah steamboat ini memang betul-betul sedap. Okay. Kalau tak ada parking, Sedap boh? kalau tak ada parking, sedap boh. Sedap gila. Sedap Kalau tak ada boh. parking, kau turun dulu dapatkan meja dulu. Oi, kau memang terbaik. Kau memang terbaik, man. You say man. Pagi ini suhu cecal 18. Sarung turtleneck gaya paling kemas. Bukan dekat Namsan, bukan kat Mirongdong, tapi kita dalam van naik ke gunung.